Siapa sahaja yang sanggup dicuba dan diuji, itu bukan sahaja dari tubuh, tapi dari hati. Aku sudah berlimau di gelanggang ini sejak dahulu lagi, Guru. Walaupun umurku lebih daripada 30 tahun, tapi semangat aku seperti orang muda. Ini aku pertama kali diperlumbahkan. Tapi aku bersedia. Aku juga, Guru. Meskipun aku kecil dan muda, aku mahu diuji. Malam gelanggang bukan kita melawan rakan-rakan kita, tapi kita melawan guru-guru kita. Mereka akan menganggap kita musuh dan mereka akan menindas kita. Awak akan diuji malam ni. Kalau dia silap langkah, akan cedera teruk. Waktu sudah tiba awak, kau akan silap langkah. Kalau kau tak hati-hati, kau boleh tertikam. Kawan aku dah rebak, perutnya rabak. Macam mana kalau aku silap langkah nanti? Pendekar sebenar tak takut. Kita belajar bukan untuk gaya, tapi untuk mempertahan diri. Bila musuh datang, kau mesti bersedia. Awang, jangan mengalah. Bangkit, Awang. Ini baru aku yang kau lawan. Kalau pedang, macam mana? Pendekar Mela dan Sultan Kari akan datang. Malam ni kalian akan diuji oleh pendekar hebat. Ingat, hadiah mereka bukan untuk dijulang, tapi untuk kita belajar. Inilah gelanggang sebenar. Ini bukan hanya silat, tetapi adab seorang pendekar. Dengan siapa aku beregu nanti? Dengan Tok Mekla? Dengan Sultan Kari? Dengan Yusuf Badang? Bagilah siapa-siapa saja pun, aku akan tentang habis-habisan. Datanglah anak muda, tunjukkan apa yang kau pelajari. Anak ni bersungguh. Semangatmu luar biasa. Ujian sudah selesai, Ali. Kau telah melepasi syarat. Ali, bakatmu luar biasa. Aku sangat terpegun. Wah, tapi ini masuk. Bongkar aku mak. Gracias. Itu lucu dong. Sesungguh pantun dia. 2, 3. Awang, jangan menyerah. Bangkit, Awang. Awang,
college.